Sementara itu, pemilihan jawatan kuasa eksekutif pusat CEC menjadi tumpuan Kongres DAP ke-18. Lebih 4,000 perwakilan daripada 1,650 cawangan memilih 30 pemimpin tertinggi untuk menganggotai jawatan kuasa itu. 65 calon bertanding daripada 70 calon awal selepas 5 calon menarik diri daripada pencalonan semalam. Dan antara pemimpin utama parti itu yang berentab, Anthony Loke, Lim Guan Eng dan Nga Kor Ming. Mereka yang terpilih menduduki CEC akan menerajui barisan kepimpinan DAP bagi penggal 2025 hingga 2028. Dan untuk perkembangan terkini pemilihan CEC, kita bersama wartawan Mas Zarif Zafri Aziz Desa di Pusat Konvensyen Ideal di Shah Alam. Zarif, apakah sudah ada keputusan penuh pemilihan? Ya, keputusan penuh sudah diumumkan sebentar tadi, yang mana seramai 30 ahli bagi menganggotai jawatan kuasa tertinggi pusat CEC DAP bagi penggal 2025-2028, dan ia selepas tamat sesi pengundian yang dijalankan pada Kongres Kebangsaan DAP ke-18 di Pusat Konvensyen Ideal IDCC Shah Alam petang tadi. Namun senarai nama yang akan mengisi jawatan penting dalam CEC ini difahamkan sedang diumumkan ketika ini di belakang saya, dan kami jangka senarai tersebut akan siap diumumkan pada bila-bila masa saja lagi. Dan untuk maklumat, Menteri Digital Gobind Singh Deo memperoleh undi tertinggi dengan 2,785 undi, diikuti Ahli Parlimen Setampin Sarawak Chong Chen Jeng 2,631 undi, dan Timbalan Menteri Komunikasi Kyo Ni Ching 2,585 undi, dan juraaudit dari firma yang menilai iaitu Desmond Tan mengumumkan senarai itu pada kongres yang berlangsung selama 1 hari itu. Dan selain itu pula, Esko Selangor Eng Su Lim dengan 2,563 undi, dan Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fuk 2,508 undi. Dan manakala nama lain yang menjadi tumpuan seperti pengerusi kebangsaan DAP sebelum ini, iaitu Lim Guan Eng, memperoleh hanya 1,719 undi, dan difahamkan undinya berada di kedudukan 26 dari 30 senarai yang diumumkan. Dan ketika ini ingin saya kongsikan, namun suara speaker daripada hadapan ke belakang kurang didengari, namun saya akan cuba sampaikan nama-nama yang telah dipilih dalam jawatan kuasa ini pada bila-bila masa saja daripada sekarang. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan pada ketika ini. Kita kembali dahulu ke studio.